Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke dalam podcast Secangkir Kahve, episod yang ke-15 bersama saya Tun Zainada Mukris dan saya Bro Ahmad. Selamat datang kepada penonton-penonton dan pendengar podcast Secangkir Kahve. Sudah jauh ke episod 15. Terima kasih kerana sudi menonton. Kita baru sahaja membuka sayap kita ke media sosial yang kita panggil. Mula-mula kita buat kat YouTube je Tun kan. Sekarang kita dah buka di TikTok dan juga kita selain daripada YouTube, kita juga letak kat mana kita ni selain daripada TikTok je lah kan. TikTok. Bermasa sekarang lah. Jadi dua itu saja dan kita mendapat sambutan yang hangat tu, walaupun hangat itu sambutan yang baik ataupun sebaliknya. Mungkin Tun boleh cerita sikit sebelum masuk ke Tun. Selamat Hari Raya Tun. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Batin. Maaf zahir dan batin. Masya-Allah. Saya sempat menziarahi rumah Tun dan Tun juga datang ke rumah saya. Berahmat. Jadi saya rasa budaya ziarah menziarahi dan saling memaafi ini adalah satu budaya yang sangat patut diamalkan. Bukan ialah kita sih expect semua orang ada hubungan yang baik nak Tun lah. Ada yang berkelahi, ada yang terasa hati, ada yang benda kecil yang inilah masanya untuk kita ambil peluang. Tun. Yalah, kita ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua, Mahazir Batin, terutama daripada kami lah, kepada semua viewer, subscriber dan sebagainya. Kalau ada salah fakta dan data sebagainya lah. Perbezaan pendapat hak masing-masing, ya. Tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Freedom of speech yang selalu dicanang-canangkan. Episod yang kali ini tak ada banyak sangat kot topik kita, just kita ialah update isu semasa lah, apa yang terjadi dan sebagainya. Ada yang berkenaan masih lagi tentang USA, Israel menentang Iran, masih lagi berlarutan. Jadi kita akan sentuh tentang itu. Apa lagi Tun? Selain daripada topik yang paling hangat itu? Berkenaan dengan harga minyak, dengan ialah dasar polisi work from home juga kita akan sentuh sedikit. Itu selepas daripada perutusan khas Perdana Menteri lah pada 26 Mac lepas yang menyatakan 3 perkara kalau tak silap saya, iaitu tentang minyak, tentang work from home dan juga yang terakhirnya saya lupa. Nantilah kita check balik. Selain daripada tu kita juga akan sentuh tentang apa orang panggil seorang pempengaruh, walaupun saya rasa Tun tak berapa itu kita bincang secara moral lah. Kita pendapat, saya akan ceritakan kepada Tun tentang seorang pempengaruh yang menunjukkan bahawa beliau ada mencacah tatu di tangan beliau. Ini memang dah dapat liputan yang ramai dan ramai yang dah kenal pun pempengaruh ni. Saya antara peminatnya. Dan akhir sekali tu kita akan bercakap tentang #Bella said yes. Jadi sepatutnya kalau kita nak support team #Bella said yes, kita kena pakai kuning hari ni tu. Kuning muda tu. Sebelah saya ni dia ada lah baju Melayu kuning. Dia tak tahulah apa kes tu, tapi benda ni dia viral sebelum raya yang orang dah terburu-buru dah tunggu-tunggu barang mereka ni, iaitu parcel mereka ni. Seseorang yang terkandas dan sekarang dah ada ni, Bro Ahmad. Saya punya baju Melayu, bukan semualah, satu. Saya tak tahulah. Wife saya order lambat ke, saya rasa awal je, like a month before. Tapi, a month? 1 bulan sebelum. Lama je. Lepas tu dalam saya tak sure, saya rasa bukan, mungkin less than a month, maybe 3 weeks ataupun 2 weeks prior. JNT punya video tular di media sosial yang mereka mendapat parcel yang begitu banyak, penuh gudang mereka. Ada yang gudang saiz kecil dan besar, berselera. Tapi memang semua skala mana-mana pun memang penuh dengan barang-barangan. Kotak besar, kotak kecil, kotak yang itulah saya rasa memang banyak di order yang dipesan dan ianya perlu digunakan untuk persiapan raya ataupun digunakan semasa perayaan Aidilfitri. Dan akibat daripada perkara tersebut,
Baju raya saya hari ni hari berapa ya? 29. Semalam lah baru sampai malam. 28 tu baru sampai baju Melayu saya. Tapi tak mengapalah. Kesilapan saya. Tapi itulah ada promosi dia tengah-tengah Ramadan tu. Kalau sebelum dia naikkan sale. Naikkan sale. Nah itulah dia. Baju hari pertama saya, kami order beberapa bulan selepas perayaan. Like 1-2 month selepas perayaan tahun lepas kami order. Tu yang dapat awal tu. Yang ni order lambat. So belajar daripada kesilapan, order lawan untuk memudahkan. So gitulah. Selamat Hari Raya semua. Dan insyaAllah tu, tanpa melengahkan masa, kita terus dengan satu perkara. Sebenarnya kami ni buat podcast sudah 14 episod. Dan video lama kami post dalam TikTok. TikTok ni kita sudi maklum bahawa algoritma dan dia punya follow up dengan dia lebih cepat. Dia punya traffic audience dia lebih cepat. Jadi kami telah mendapat satu liputan yang agak meluas dan juga banyak komentar-komentar yang Tun sebenarnya excited sebenarnya bila dia tengok banyak-banyak komen tu. Ada yang bersifat kecaman, itu sudah biasa. Normal. Dia kata budak bocah mana buat podcast ni. Memang kami akui kami memang masih bocah pun. Dan podcast ni memang untuk audiens bocah juga sebenarnya. Akan tetapi kami nak membiasakan bahawa perbincangan-perbincangan isu ini menjadi kebiasaan dalam kalangan bocah-bocah, so-called bocah yang disebut oleh netizen dalam satu komentar ni tadi, supaya kita bukan satu generasi yang hanya pandai bermain game, hanya pandai berhibur di depan Netflix mata-mata, tapi kita juga cakna tentang isu-isu semasa yang bersifat global, international, tempatan, kebangsaan mahupun di kampung persekitaran kita. Kita ambil cakna sebab benda yang penting, Tun. Benda yang penting. Tun, sebelum kita masuk, saya nak tunjuk screenshot apa-apa Tun nak kata. Untuk pertama kali lah saya dapat feedback daripada semua netizen. Negatif ke positif bagi saya tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kerana saya bercakap based on data dan fakta. Saya bukanlah nak menjatuhkan kerajaan seperti ada yang menyatakan nak jatuhkan kerajaan negeri dan sebagainya. Pendapat dia boleh jadi dua, satu betul dan salah. Yes. Jadi kecaman tu biasa je lah. Biasa. Semua orang dia kena kecam. Dia Perdana Menteri ke, tak Perdana Menteri ke, semua kena kecam. Orang biasa pun kena kecam. Ustaz-ustaz pun kena kecam. Jadi kecaman ni adalah benda biasa. Yang luar biasanya macam mana kita nak handle situasi tersebut lah. Jadi saya awal saya katakan tu, get ready tu. Kita akan yalah, kita tidak akan mampu untuk memuaskan hati semua pihak, dan itu bukan niat kita pun. Niat kita adalah kita membincangkan isu, kita memberikan solusi ataupun alternatif. Bukanlah nak kata solusi kami yang terbaik, tapi kami nak kata bahawa we can also think about this even though we are not professional. Tapi sudut kami lah, sudut kita sebagai netizen yang berada di bawahan ini, mungkin sudut pandangnya agak berbeza, dan mungkin solusinya tidak perlu kepada yang begitu gah dan power pun yang mungkin difikirkan oleh pihak atasan. Something like that lah. Tun, silakan. Expected the unexpected. Benda ni kita dah jangka lama dah. Dari kita sebelum pembunuhan podcast lagi. I see. Kita belum menubah podcast ni lagi, kita dah tahu dah apa akibatnya dan sebagainya, apa akan jadi dan sebagainya. We know about it. Dan yalah, saya ni banyak orang yang memegang prinsip-prinsip. Salah satunya expected dia unexpected. Bermaknanya kita dah menjangka lah perkara ni akan terjadi dan sebagainya. Cumanya bagaimana kita nak menguruslah dari segi emosional kita dan sebagainya. Tapi bagi saya setakat ni tak ada apa-apa lah. Dan untuk teruskan apa yang sebenarnya terjadi di komen-komen di video paling tinggi lah viewernya, iaitu video berkenaan dengan Borneo. Borneo. Dia ada dua video. Satu video mendapat 16,000
16,600 viewers dan satu lagi 12,400 viewers. Jadi sangat mendapat sambutan ramai walaupun negatif, tetapi objektif kita tercapai lah kerana kita nak menyuarakan pendapat-pendapat kita, cadangan kita, walaupun kita bukan sesiapa, tetapi kita tak tahu cadangan kita ni sama ada boleh dipakai ataupun tidak dan sebagainya. Yes. Why not we just give usaha kita lah sebagai rakyat. Boleh saya tunjuk video apa yang triggered boleh. Okay, jom kita tunjuk sebentar. Ini video dah lama. Ini video boleh follow TikTok kami di Secangkir Kahve. Oh, sempat kita promote tapi tidak mengapa. Ini video dia. Untuk ada justifikasi sendiri, kita berhak dapat murah sebab this company is kita punya. Something like that lah. Ada tu. Kalau kita tak nak buat apa yang saya rasa orang trigger sebab tu kita bubarkan saja lah. Saya rasa it's quite harsh lah. Because at the first place itulah dan, tujuan dan apa yang kita disebabkan wajah kita agak visi muda kita untuk perubahan, bukanlah dan kita untuk bercakap tentang isu yang projek sebegini. mega ataupun legasi semata-mata. Umur sebeginilah yang biasa cakap isu-isu. Kalau kita nak rasa macam ini tak boleh, baik harga sama dengan tak perlu kita habiskan tu. Perlu kita habiskan. Jadi Tun, inilah video yang telah mendapat banyak komentar dan saya ingin menunjukkan beberapa screenshot. Boleh? Boleh screenshot. Yang pertama sekali is this one lah. Masya Allah. This one. Tok kat podcast anti kerajaan Sarawak. Kita tak nak tunjuk nama sebab kita tak nak mengaibkan sesiapa. Menjaga privacy lah. Kami suka komentar ini dan kami mahu dia lebih banyak lagi. Dan kita jaga kita punya ni, kami tak nak kamu kena kecam dan kami orang sihat lah, kami orang memang luahkan diri kami ke platform media, so kita memang ready for this one, tapi kita tak nak orang komentar ini dikenakan apa-apa. Yalah kena kena gangguan dan sebagainya, saya berbuli dan sebagainya. So takkah podcast anti kerajaan Sarawak? Tun, can you say something Tun? Saya pun nak jawab juga. Tapi tun dululah insyaAllah. Kalau podcast begini nak anti kerajaan Sarawak, nak jatuhkan kerajaan Sarawak, siapa yang layak memerintah Sarawak? Parti majoriti ialah GPS. Siapa yang better pada GPS? Tak ada siapa. DAP. Nak sokong ke DAP? Kita Sarawak lagi tak menyokong DAP. Jadi anti kerajaan, apa yang kita anti? Majoriti yang dilakukan oleh Premier Sarawak sendiri, kita support 100% dan sebagainya. Cumanya ada beberapa perkara yang kita rasa tidak perlu pun, ataupun tak payah pun nak bagi tahu ataupun nak cadangan ke ataupun dan sebagainya, yang kita rasa seperti yang akan menimbulkan isu lah. Itu sahaja, bukannya kita menentang kerajaan Sarawak. GPS kita tidak menentang, kita lagi sokong adalah. Jadi maksudnya dengan komentar ni tadi, kita perlu fokus isu. Kita bukan cakap pasal tumbang kerajaan doh. Faham tak? Kita cakap pasal Air Borneo. Kami orang maukah Air Borneo tu gagal? Dia macam ni lah. Adakah dengan kita mengkomentar berkenaan dengan Air Borneo, kerajaan Sarawak terus jatuh? Rapuh betul kerajaan kita ni sampai bercakap pasal isu Air Borneo je pun boleh rapuh. Maksudnya kerajaan kita tak kuat lah kalau isu sekecil tu pun boleh rapuh. Boleh jatuh kerajaan dan sebagainya. Tukar lagi kerajaan. Saya takut yang statement ni pun jadi viral pula nanti. Yalah, dia cakap kita anti kerajaan. Siapa yang layak? Parti mana lagi layak daripada GPS, Gabungan Parti Sarawak? Siapa lagi layak? Tak ada. Pembangkang pun DAP. Amanah pun tak menang kursi kat sini. PKR. Okey, silakan tu. PKR pun suam-suam kuku. Jadi rakyat Sarawak mereka bukan bodoh, mereka pandai, mereka tahu siapa yang perlu memerintah Sarawak
dan mereka tahu siapa yang akan memberi benefit yang banyak untuk rakyat Sarawak sendiri. Dan bercakap dengan komentar berkenaan kita ni anti kerajaan Sarawak dan sebagainya, sangat tak wajar lah sebab kita pun tak anti kerajaan sendiri. Jadi di sini juga saya ingin bawa satu mindset lah. Kita orang Malaysia lah khususnya, kita terlalu politik kepartian. Kita terlalu ta'asub. Ta'asub tak apa, tapi jangan ta'asub yang sehingga kan satu teguran yang simple itu pun boleh menjadikan macam kita nak menjatuhkan seluruh kerajaan Sarawak. Padahal isunya adalah Borneo, bukannya kerajaan Sarawak. Bukan kita nak cakap kerajaan ni tak bagus, kerajaan ni menzalimi. Tak ada, kita tak cakap menzalimi dan sebagainya. Kita cakap pasal Borneo. So last time yang buat kita trigger is we just say kita masuk website Borneo and dia agak tidak affordable. Jadi all British lah. Dia tidak affordable sangat untuk kami dia tak inilah, kalau saya personally speaking, saya sebagai seorang rakyat B40, saya dengan cakap dengan nada yang sungguh humble ini, dengan sungguh rendah diri, saya kata saya sebagai orang Sarawak, saya nak sangat support usaha-usaha kerajaan negeri. Not GPS, not DAP, not what. Siapa pun lah naik jadi menteri, that is our menteri. Nya menteri DAP, nya menteri kepada rakyat GPS kita, nya menteri kepada rakyat yang sokong PKR whatsoever, dan nya menteri kepada semua orang Sarawak yang sip mengundi pun. Nya menteri kita semua. Okay, that's number one. And then this kerajaan negeri telah membuatkan satu usaha murni menubuhkan Borneo. Kita sokong, kita applaud dan kita mendoakan. Siapa yang tak tengok video full podcast kami itu yang dia kecam tu. Betul. Itulah masalah buat shorts ni dekat TikTok ni. Kalau dia tengok habis, ya Allah, kita punya kelakar sale Borneo 80% kita puji, 20% kita komplain sikit, terus kena kecam. Tapi itu salah jugalah, kita post short banyak sikit lah. So maybe kalau boleh kita kipas sebelah Abang Jo dah tu. Kalau nak cakap kita puji, sebab kita sokong. Dan jadi kita jangan bawa heret kerajaan state. Ya, saya faham lah sebab itu adalah usaha state. Tapi janganlah nak kata kita cuba meruntuhkan, kita kena fokus isu. Sebab apa? Bila isu ini dibaiki, kebaikannya untuk seluruh kita. Menteri-menteri yang nak naik Borneo sekati tidaklah. Sidorang mampu. Dan kita harap sedorang sehat untuk menjalankan tugas yang akan datang lebih berat lagi. Kita tu. Saya dengan rendah diri saya kata, kami mau gila tolong Borneo tu. Kalau boleh Asia yang jadi pilihan nombor 2. Kalau boleh Malaysia Airlines yang walaupun Malaysia punya, kita nak prioritize Borneo. Tapi apakan daya B40 macam kami orang tu masih belum mampu untuk menggunakan perkhidmatan Borneo sebab harga yang mahal. Cuba pandang macamnya. Cuba pandang that kind of view. I mean, yes, we do understand kos pengoperasiannya. Saya nak tunjuk satu di sini, satu komentar. Betul katanya alasan banyak hak Borneo. Cuba bayangkan macam ni sidak Asia dapat beri tambang murah di waktu permulaan pembukaan seawal ya. Asyik boleh tunggu lama nak stabil, kukuh lah. Okay, ni dia macam backup kita punya point lah buat kita nak murah tadi kan Tun. Tapi sebenarnya saya ni hargailah Abang Jo. Yes, we did. Betul. Cuba bangunkan Sarawak macam-macam. Dah dipolah Abang Jo. Dek nak padah terima kasih. Kelak naik jual belonnya. Yes, kami orang mau naik belonnya. Mun boleh kami pergi KL, kami pergi Sibu, kami naik belon. Itu cita-cita kami. Tapi cita-cita itu ada sedikit kesukaran dengan ekonomi yang berlaku sekarang. Apa yang kami nak kata is kami orang mau support. Bangga lokal. Support lokal. We support lokal. Tapi mun harga lokal lah benda yang B40 pun saya mampu nak beli. Bukanlah saya mampu, nya agak mahal. Macam yang kami pada hari ya, pergi boleh balik cepat. So untuk mengadili benda tu minta maaf beri ambil sikit masa sebelum ambil break kita dan pergulungan.
Kami ada kelakar dengan, saya ada cakap, kelakar Sarawak indah, saya harap. Boleh. Kami kelakar Sarawak adalah, kami ada kelakar dengan beberapa orang yang bekerja di dalam sektor penerbangan. Jadi orang kata, nombor satu adalah kita, Air Borneo Sarawak, kita masih guna aeroplane yang kecil je. ATR. Kita yang balon yang macam Asia ya, kita masih belum ada satu pun lah. Belum ada. Tapi kita sudah dengar bahawa usaha ke arah itu ada. Itu nombor satu. Nombor dua, kos. Sebabnya dibeli daripada Maswing. Borneo beli daripada Maswing. Maswingnya yang punya, apa orang kata, pekerja-pekerjanya dan sebagainya yang sedang bekerja dengan Borneo ni masih lagi pekerja yang bukan originally from Zida. Jadi ia antara faktor yang membuatkannya tinggi kos. Dan kalaulah Borneo akan ada akademi sendiri, yang latih pilot sendiri, ia akan merendahkan lebih banyak kos pengoperasian. Nombor tiga, let's say satu penerbangan yang macam biasa kita naik tu, MAS dengan AirAsia, kalau nak cover kos tu, contoh nak cover kos balik modal, sebuah kapal terbang itu tidak boleh tidak kurang daripada 70% penumpang. Kita ada berapa seat? Kita ada 226, 222. Cuma kah? Termasuk business class dan sebagainya. And then 70% daripada seat yang mau dibelinya akan balik modal. Adalah sedikit keuntungan daripada kargo di bah ya. Maksudnya ada postage, tapi biasanya postage kargo untuknya akan dihantar menggunakan kapal terbang kargo yang khusus. Jadi mun ada orang yang nak bawa luggage-nya yang banyak, kargo banyak, mungkin sedikit profit di sini. Ya pun ada juga orang komplain sistem kargo check-in dan sebagainya Borneo masih lagi dalam. Of course kita signifikannya masih beroperasi 2-3 bulan. Kita doakan yang terbaik untuk Borneo. Do your best. Kami orang bercita-cita untuk menjadi salah satu penumpang Borneo. Itu daripada saya Tun. Jadi kita harapkan Borneo boleh cepat-cepat beli commercial flight, sebab flight yang ada sekarang is bersaiz kecil dan ianya bukan untuk keuntungan. Boleh saya kata macam ni lah secara mudah. Nak cerita banyak benda lagi. So Tun, saya kira saya dah wrap dah untuk tajuk ni. Silakan Tun. Bukan kita tak hargai usaha Dato' Petinggi Abang Jo. Macam ada komen dia cakap hargai Abang Jo cuba bangunkan. Kita sangat hargai. Tanpa beliau tak ada hidrogen. Tanpa beliau tak ada berpuluh jabatan yang telah direalisasikan. Tanpa beliau tak ada berpuluh jabatan yang direalisasikan lah. Jadi banyak inisiatif yang beliau lakukan khusus untuk rakyat Sarawak. Sekolah yang universiti tempatan sendiri, harga kos murah lah, dan semuanya ditanggung oleh kerajaan negeri. Jadi bukanlah kita tak bersyukur, bukanlah kita nak mengecam menjatuhkan kerajaan, tetapi kita sebenarnya nak rasa kesal ada juga. Kesal terhadap apa tu? Kesal disebabkan kita dituduh kerana kita tidak support kerajaan. Kita ni menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Kita support kerajaan. Kita tak ada masalah dengan kerajaan. Kita lagi sokong Premier Abang Jo untuk teruskan jadi Premier untuk 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Semoga diberi kesihatan lah. Betul. Diberi kesihatan. Dan tak ada apa-apa masalah pun yang dilakukan oleh kerajaan GPS yang memerintah Sarawak pada kali ini. Tak ada apa-apa masalah. Cumanya Borneo ni ialah adalah beberapa perkara-perkara yang kita baru mula dan sebagainya. Ya, kita faham dia baru mula, baru nak start. Dan ada beberapa perkara yang kita kena teliti dan sebagainya. Tetapi janganlah ambil kata-kata yang kami lontarkan hari itu untuk menjatuhkan kerajaan dan sebagainya. Kita nak support Borneo, macam mana kita nak support?
Kalau setahun sekali boleh lah. Dalam masa setahun 3 kali, 2 kali boleh lah. Yes. Kalau setiap bulan terpaksa pergi sana sini dan sebagainya, payahlah. Macam yang saya bagi tahu kepada Bro Ahmad tadi, bangga lokal. Itulah slogan yang harus Hashtag kita bangga lokal. Support lokal, bangga lokal dan sebagainya. Itu yang perlu diperluaskan lah. I see. Jadi di pihak saya pula, saya ada banyak lagi komen yang saya baca ni. Kelakar macam saya dah asas. Sekadar untuk memuaskan tekak sendiri, dimpun. Air Borneo masih baru dan banyak lagi perancangan untuk masa depan. Semua benda perlu proses, company yang bukan pola kebajikan. Dia kata Air Borneo ni bukan untuk kebajikan. Which is betul lah sebenarnya Tun. Sebenarnya kita jangan hiraukannya kata kelakar macam saya dah asas, kadang untuk memuaskan tekak. Itu emosi lah, itu emosi. Tapi saya kena fokus dengan point dia. Dia kata Air Borneo masih baru. Jadi sebenarnya saya rasa semua rakyat Sarawak, kita harap semua rakyat memahami kenaknya mahal. And kita cuba support sebanyak mana yang kita boleh, dan bila kita ada peluangnya, and do it immediately. Mampu beli. Si mampu beli, kita hold, simpan duit, kita tunggu masa yang sesuai, promosi dan sebagainya, kita beli. Semua benda perlu proses, yes. Baru lagi 3 bulan lebih lah Air Borneo. Baru 3 bulan lebih. Jadi mungkin kita akan sambung balik topik ini tu. Maybe 2-3 years ahead. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Company yang bukan buat kebajikan, which is betul. And then ada satu lagi for your information, satu komentar daripada ni. Tidak ada airlines yang sanggup operate rural air service di Sarawak Sabah ini sebab route-nya tidak menguntungkan. Tapi Sarawak government menubuhkan Air Borneo supaya kawasan pedalaman Sarawak akan terus dapat akses kepada dunia luar dan beri kemudahan kepada orang yang tinggal di pedalaman ke suatu destinasi yang lebih cepat. So idea tambang murah kepada orang Sarawak bukan idea yang bijak. Ini kena terimalah pandangan daripada netizen. Jadi asas nyetik yang kata sepak murah sebab nya si menguntungkan pun route domestik Sarawak ya. Itu nombor satu. Dan niatnya, intentionnya dah murni dah in the first place, iaitu untuk bagi orang pedalaman dapat akses kepada dunia luar. So idea tambang murah bukan idea bijak. Dengan itu tambang yang sedia ada pun belum tentu ada membuat keuntungan. Cuma atas keprihatinan Premier Sarawak government terpaksa ambil alih operasi rural area ini, bukan nak buat untung tapi nak tolong rakyat semata-mata. Tapi janganlah sampai membebankan kerajaan Sarawak. So dan akhir sekali saya rasa cukup lah tu Tun. Sebelum saya habiskan, Tun ada nak panjangkan lagi ataupun tidak? After ni habis Air Borneo ke ataupun macam mana? Kita habis Air Borneo lepas ni. So this is your last chance lah to bercakap dengan netizen di luar sana. Dia macam ni lah penjelasan saya berkenaan dengan bubar tersebut. Saya ada beberapa point. Saya ingat bubar PRN je. Bukan. Yang tengah hangat ni bubar benda lain. Saya ada beberapa point yang saya nak menjelaskan kepada seluruh netizen Sarawak ataupun bukan Sarawak. Berkenaan dengan saya menyatakan kita bubar Air Borneo kerana tak ada memberi manfaat pun kalau mahal dan sebagainya. Kita cakap sebagai kita orang bisnes lah. Okay. Walaupun saya tak ada bisnes pun, we talk as a logical thinking without kita ada sertifikat untuk teori-teori ataupun perkara-perkara ilmu ekonomi dan sebagainya lah. Awal dah disclaimer tu, so jangan kecam lebih sangat lah. Jadi berkenaan dengan tersebut, persoalan saya ada persoalan dan saya ada point saya lah. Yes. Yang pertama sekali berkenaan dengan harga Air Borneo, saya mendapat komentar yang berkenaan mereka menyatakan Kuching ke Kota Kinabalu sahaja 500 lebih harga tiket. Sabah kah? Kuching ke Sabah KK. KK ya? Dan kalau Air Asia 100 lebih untuk Kuching ke KK. Jadi kita sebagai pengguna, kita sebagai customer, kita nak bayar RM500 ataupun RM100. Kalau ikut logik,
Kita nak beli yang mana? Yang mahal ataupun yang murah? Itu satu poin saya. Dan yang kedua, kalaulah harga dia mahal dan tak dapat sambutan ramai, sebagai contoh, dalam masa 1 tahun kita kita mendapat less than 1,000 customer. We assume lah, kita sebagai contoh kurang pada 1,000 orang pelanggan. Jadi macam mana kita nak maintain servis aircraft tersebut, penerbangan tersebut? Harga minyak sekarang dah mahal. Belum lagi wear and tear cost, staff cost dan sebagainya. Even though kerajaan negeri Sarawak suntik dana kepada Air Borneo, tetapi sampai bila kerajaan negeri nak suntik dana dan sebagainya? Kalau Air Borneo rugi, kerajaan negeri rugi. Automatically kita pun rugi. Sebenarnya kita ni memberi pressure lah kepada Air Borneo punya pihak pengurusan, bukanlah kerajaan Sarawak yang seperti yang dilontarkan, kan? Kita lebih kepada cadangan ni bukan kepada Abang Jo directly. This is for the pengurusan Air Borneo, and komentar-komentar ni kita menyampaikan suara netizen kepada pengurusan Air Borneo. Macam inilah. Air Borneo kita still support untuk kekal ada dan kekal berjaya pada masa hadapan. Betul? Dan poin saya yang ketiga adalah berkenaan dengan bagaimana kita nak menarik customer ni, khususnya orang Sarawak ni, untuk bangga lokal lah, support lokal, guna Air Borneo dan sebagainya berbanding Air Asia. Walaupun Air Asia murah, tetapi kita kena bersaing. We have to be competitive. Yes. Macam mana kita nak grow our business kalau kita tak doing something? I see. Jadi, kalau harga kita mahal, sebagai contoh lagi, mahal, sebagai logic thinking sebagai customer, kita nak beli ke? Kita nak bukan konsum lah, kita nak beli ke tiket jam tu? Tak. Jadi, apa inisiatif kita kena lakukan? Cadangan saya adalah kita memberi tawaran yang menarik, yang di mana untuk kita menarik perhatian khususnya orang-orang Sarawak untuk menggunakan Air Borneo pada bulan yang pertama, bulan kedua, ataupun kalau bulan pertama cukup pada bulan pertama pun dah baik sebenarnya, untuk kita kutip keuntungan walaupun tak banyak, tetapi at least untuk rolling business tu ada. Sebagai contoh, walaupun Air Asia, My Airline, Batik Air tak ada support pun daripada kerajaan negeri ke kerajaan federal ke untuk dana, tetapi pada permulaan operasi mereka menawarkan harga tiket yang amat murah. Dan dari situlah pelanggan-pelanggan tertarik dengan servis mereka, penerbangan mereka dan sebagainya. Dan sikit demi sikit mereka cuba untuk meningkatkan harga tiket mereka sikit demi sedikit, sampailah paling tahap yang tinggi sekali. Jadi, why not kita melakukan perkara tersebut? Kita punya advantage adalah kerajaan negeri support. Dia suntik dana dan sebagainya. Jadi, kita takkan ada masalah financial pun, even though we are just started the business. Ni macam kita ambil style, kalau kita tengok ice cream lah, ice cream Mixu, tak tahu lah cara sebutan dia, Mixue ke Mixu, di mana dia buka cawangan banyak-banyak dan dia jual ice cream tu dengan harga yang sangat murah, tapi dia lawan quantity, dia lawan di sudut quantity. The same goes with Eco Shop lah, yang harga RM2.60, RM2.80. Dulu saya nak beli mainan tu, harga standard robot-robot tu 10, 12, 20 kan. Sekarang dah RM2.8, tapi mereka dapat harga tersebut because they buy in a large quantity and they sell it in a mass. Tempat yang banyak, tempat yang dan juga kuantiti yang sangat banyak, dan pengguna pun dengan harga yang murah itu, they will just buy it. Sekarang nak beli toy tutup mata je mak ayah. Dulu nak beli mainan apa semua, ya Allah, tengok dompet jap. Tak apalah nak, kita ayah belanja coki-coki satu macam lah. So ada lagi tu selain daripada mass? Poin saya seterusnya ialah berkenaan dengan sampai bila. Sampai bila kita menetapkan harga yang mahal untuk sustainable. Ramai cakap sustainable dalam komen. Adakah dengan kita meletakkan harga mahal kita boleh sustain? Berapa ramai yang boleh afford dengan harga tersebut?
Berapa ramai customer kita dapat dalam masa setahun? Kalau kita kurang customer, berarti kita kurang margin keuntungan. Kalau kita kurang margin keuntungan, macam mana kita nak rolling business? Selain daripada kita rolling business, macam mana kita nak maintain wear and tear, aircraft leasing, kalau kita ada leasing aircraft dan sebagainya, staff dan sebagainya, ataupun minyak dan gas yang mahal sekarang ni, semakin lama semakin mahal. Macam mana? Kalau setahun pun kurang pada 1,000, andai kata. Dan sampai bila kita nak letakkan harga yang mahal? Kenapa kita tak buat promosi awal launching, lepas tu kita naik sikit mahal, lepas tu turun lagi murah dan sebagainya. AirAsia selepas Tony Fernandes take over AirAsia, dia meletakkan satu perkara yang gila yang tak ada satu pun airline yang lakukan pada zaman moden sekarang. Apa dia buat tu? Dia letak harga RM1 tiket. Saya rasa saya ingat zaman tu. Harga tiket RM1 tapi tak lama, sekejap sahaja. Lepas tu dia increase RM20, RM38. 38 yang still cheap. RM38, RM45. Lepas tu naik RM68 sikit demi sedikit. On that time, seat penuh. Customer ramai pergi Penang apa semua dan sebagainya. AirAsia merupakan tumpuan utama untuk airlines di Malaysia pada waktu itu. Selepas Tony Fernandes ambil alih AirAsia. AirAsia baru started selepas Tony Fernandes ambil alih. Kenapa dia boleh berani untuk melakukan harga murah tersebut? Kenapa kita yang disuntik dana oleh kerajaan negeri, kita tak berani lakukan? Saya tak tahu berapa yang disuntik kerajaan negeri tu. Tapi sebenarnya saya boleh nampak sini Tun memberi harapan yang besar sebenarnya dengan Air Borneo dan juga memberi kepercayaan yang sangat tinggi. Saya punya impian adalah Air Borneo melepasi jumlah keuntungan setahun AirAsia. Itu harapan saya. Bukan hanya orang Sarawak sahaja yang menggunakan Air Borneo, malah orang Sabah ke, orang Semenanjung sebagainya, semua beralih ke Air Borneo. Kerana apa? Persaingan kita dari segi harga is kompetitif. Sekarang ni, dalam dunia perniagaan, semua berkenaan dengan harga. Kereta elektrik, harga. Who offer the best prices? Ya, betul. EV sekarang dalam perang harga. Mereka lah raja tersebut. Mereka lah raja kereta lah, mereka lah raja segala-galanya. Because why? Price is king. Dulu kita pernah dengar cash is king, tetapi sekarang kita dengar price is king. Because why? Dengan harga inilah kita menentukan nasib kita. Ya, betul. Sustainable in 10 years ahead, 20 years ahead, bagaimana kita permulaan kita sekarang. Kalau permulaan kita sekarang memberi bad opinion kepada orang ramai dan sebagainya, macam mana kita nak yakinkan orang supaya kita dapat sustain? Kita bukan nak menjatuhkan, cuma kita nak memberi cadangan. Why not? Daripada kami yang tak ada pendidikan ni, yang tak ada ekonomi, sarjana ekonomi, kita bukan specialist dalam bidang ni lah. Tetapi kita nak cuba menyampaikan cadangan. Kita belajar daripada AirAsia, kita belajar pada Batik Air, kita belajar pada My Airline dan sebagainya. Dan ada yang cakap juga, okey lah kalau kita menawarkan harga yang murah, tak lama airline tersebut dia akan bankrupt. Apa punca utama My Airline dan Batik Air bankrupt adalah disebabkan COVID. COVID tak ada orang terbang, semua lockdown. So macam mana airline tersebut nak operasi? Tak dapat, walaupun murah ke mahal ke tiket, dia tak boleh beroperasi. There is no reason to fly because satu dunia lockdown. So macam mana kita nak samakan situasi airline Air Borneo kita pada masa hadapan dengan My Airline yang dah bankrupt? Salah satu pada alasan mereka bankrupt adalah leasing. Penyewaan leasing. Penyewaan kapal terbang dan juga cash flow. Kita kena ada cash untuk kita bayar minyak untuk aircraft tersebut. Kalau kita tak ada cash, tak ada generate income untuk kita bayar raw material lah.
bahan mentah untuk minyak, untuk kapal terbang, kos pengoperasian. Bagaimana kita nak sustain? Tak ada boleh sustain. Because why? Tak ada customer. There is no customer at all. Sebab itulah saya bimbang. Saya bercadang kepada Borneo. Why not kita membuat promosi, kita membuat satu tarikan ramai kepada raya-raya Sarawak supaya kita boleh bersaing dengan Air Asia. Walaupun kita Air Borneo masih kecil. Ada yang cakap Air Asia boleh lah, dia full scale. Kita bukan full scale. Adakah dengan kita kecil, kita punya scale ni, kita tak boleh bersaing dengan scale-scale yang besar? Saya tak yakin. Kalau nak saya buktikan, saya boleh buktikan. Tapi apakah daya, saya bukanlah sesiapa. Kita walaupun kita kecil, kita boleh bersaing dengan orang luar. Kita boleh bersaing dengan jenama-jenama yang besar. Sebagai contoh, kita dah ada depan mata kita. Dulu BYD bukan siapa-siapa. Dia lawan dengan Tesla. BYD adalah syarikat yang kecil pada waktu ketika dahulu. So waktu Elon Musk dia invent Tesla untuk kereta elektrik pada 2010, 2008 dan sebagainya. BYD is no one. Elon Musk siap ni lagi kritik lagi BYD ni produk tak betul. Dan bila kelamaan they improve their sale, they improve their design, their battery and whatsoever untuk bersaing dengan Tesla. Sekarang ni di dunia pemegang nombor 1 pengeluaran elektrik, kenderaan elektrik di dunia BYD. Oh, bukan lagi Tesla. Bukan Tesla. Tesla saham dah drop, sale dah drop dan sebagainya. Majority semua balik ke BYD because what? Apa yang mereka tawarkan? Apa yang mereka boleh tawarkan kepada customer? Mereka dengar apa yang customer nak. Jadi, kita bukanlah sesiapa. Kita bukanlah Tok Tan Sri dan sebagainya sampai kena dengar. Tak. Kita hanya meluahkan cadangan kita. Apa yang baik, ambil lah. Kalau tak baik, jangan ambil. Even BYD kat Malaysia pun kalau boleh dia nak jual 60-80. Tapi polisi negara kita tidak mengizinkan. Itu that's another story yang kita akan cerita. So, itulah. Boleh saya simpulkan? Simpul. Okay, so kesimpulan daripada apa yang kami cakap ni. Nombor 1, kita support Air Borneo. Kita doakan Air Borneo. Nombor 2 adalah dari sudut saya, kita nak katanya pengoperasian itu memang ada kesusahannya dengan ketiadaan airlines ataupun kapal terbang bukan Boeing kan, yang biasa standard Air Asia dengan Mars tu yang biasa kita tengok. Air Borneo belum ada lagi, yang kita harap dia akan cuba adakan secepat mungkin sebab ada juga permintaan yang banyak daripada Kuching KL, Kuching Kelantan ke, I don't know, Kuching Johor mungkin, Kuching Penang. Mungkin menjadi satu saingan situ. Tapi untuk cover domestic flight dalam Sarawak, ada juga kata waktu tu tak ada orang nak ambil alih Sarawak dengan memikirkan orang pedalaman, dia sanggup terima walaupun kosnya tidak dapat mengembalikan keuntungan. Dan nombor 2, Tun juga kata tadi point yang mereka kata kita kena bagi harga murah sebab kalau nak bersaing susah. Seperti mana yang saya katakan ni, seperti model perniagaan Mixu, model perniagaan apa orang kata eco shop dan sebagainya. Tapi itu benda lain lah. Itu benda yang melibatkan produk dan stok. Dia sentiasa kekal. Tapi penerbangan ni dia ada operasi yang sentiasa run. Jadi kita terpaksa bayar minyaknya, gajinya, kos pengoperasian yang landed daratan tu lah, lori dan sebagainya. Dan Tun juga bagi tahu jadi harga yang mahal ini akan menyebabkan orang sik beli. Contohnya BYD versus Tesla lah. BYD is providing the same thing as Tesla. In terms of quality tu mungkin debatable. Of course people will choose BYD lah. Even dekat Malaysia ni pun it's quite hard to see Tesla even though we can see some. BYD lebih menonjol. Dan jiran depan rumah saya pun pakai BYD. Sekarang ni kat Malaysia ni tengah terang harga EV tau sebenarnya. Kalau siapa yang follow lah. Dan BYD is willing untuk turunkan harga dia gila-gila, tapi polisi negara kita tidak mengizinkan. Kalau tidak dia membunuh kita punya Proton dan Pro 2. Itu cerita lain, we will discuss it later on. Dan akhir sekali saya ingin menyatakan bahawa even business spek mata kat Malaysia mahal tau. Dekat luar negara berapa murah. Betul. Sebab apa? Sebab consumer cermin mata kat Malaysia ni sangat rendah. Consumer cermin mata kat luar negara sangat tinggi, jadi dia dapat jual murah.
Malaysia tak dapat jual murah sebab dia sikit sangat consumer. So when consumer sikit, dia terpaksa jual harga tinggi. Mungkin itu sedikit justifikasi untuk Air Borneo meletakkan harga sedemikian macam Tun kata tadi. Kuching ke kekil Asia 100. Itu banyak faktor lah. Tapi nak kata itu juga faktor ada juga yang menyebabkan Air Borneo ni ada justifikasi kenapa mereka mahal. Tapi baru 3 bulan tu kita akan cuba lagi mendoakan dan kita cuba support Air Borneo. Kita akan keep up lah dengan isu-isu update Air Borneo lah. Sebab ni kita punya. Mesti Air Borneo kita orang pun jual tu. Kita orang mesti kita nak keep up dengan apa Air Borneo dan sebagainya. Ianya disuntik dengan duit rakyat, disuntik dengan duit hasil daripada tanah tumpahnya darah ini. Walaupun kita rakyat biasa, kita bukan menteri ke apa ke, kita harus merasakan ada ownership kita di dalam itu. Dan semestinya ini hak orang Sarawak Melayu, orang Sarawak Iban, orang Sarawak Cina, Dayak dan semuanya untuk prosperity, untuk kemudahan. Dan kita mesti adil lah. Pahalnya mahal ada justifikasinya, pahalnya murah ada justifikasinya. Dan kita mengharapkan bukan apa, kita bukan nak kita bimbang. Kami rasa dia terlahir daripada perasaan bimbang. Dia sangat bimbang lah. Sebab apa? Takut tutup je. Kita tak nak usaha yang sangat-sangat baik, sangat menguntungkan rakyat, tiba-tiba tak jadi. Yes. Kita sangat bimbang dengan perkara tersebut. Sebab bukan, iyalah kita takut sebenarnya first time kita ada airline. Yes. Lepas dia tiba bankrupt. Kita sedih. Belum jadi. Si sedih kita kan? Sedih, sangat sedih. Sangat sedih tu. Si rasa macam aduh, sayang Si rasa macam ya kan? So that's why kita mencadangkan daripada kami yang bukan sesiapa ni. Bukan ahli ekonomi, bukan ahli kewangan dan sebagainya. We are nobody. Betul lah, we are nobody. Tetapi cadangan kami adalah untuk kebaikan Air Borneo. Kalau baik, ambil lah. Tak ada masalah. Tak ada kena bayar 100 sebulan ke. Tak ada. Ambil lah cadangan tersebut. Kerana tu untuk orang kita sendiri. Untuk kita sendiri. Tak ada masalah. Yes. Jadi itulah. Okay Tun. Kita akan berehat. Kembali sebentar lagi. Kembali lagi ke dalam Secakir Kahve, episod yang ke-15. Dan kita akan masuk ke dalam topik yang pertama, iaitu topik tentang, basically dia tentang perutusan Perdana Menteri yang telah diadakan pada 26 Mac lepas tu. Jadi dia ada menyebut tentang 3 perkara, iaitu tentang harga minyak, ada perubahan sedikit. Nombor 2 adalah tentang dasar, WFH. Apa itu WFH tu? WFH? Work from home. Oh. Work from home work punya dasar. And then yang terakhir tu, nanti saya cuba recall, saya lupa. Jadi insyaAllah. Jadi Tun, mungkin Tun boleh Tun simplify kan perutusan Perdana Menteri pada 26 Mac tu. Dan apa benda yang penting, apa benda yang tak penting, kenapa ia berlaku dan apakah kebimbangan yang patut kita rasa sebenarnya. Silakan Tun. Jujur saya cakap, saya beraya je 26 hari Mac tu. Saya tak tengok putusan Perdana Menteri. Saya rasa ramai tak tengok. Yang saya tengok pun RON 95 daripada 300 liter turun ke 200 liter. Harga diesel sekarang pun dah ada limit dan sebagainya, tak boleh lebih daripada 50 liter tak silap saya. Dan ada satu perkara yang akan terjadi mungkin, iaitu work from home. Work from home. Yang di mana kita akan mengurangkan kos-kos yang akan ditanggung oleh kerajaan tersilap saya dan sebagainya, dan inisiatif-inisiatif untuk sebelum kita pergi lebih jauh lah, lebih detail. Kenapa benda ni berlaku tu? Kenapa? Sebab apa? Why suddenly from pengurangan liter? What's the background story? Apa reasoning negara kita terpaksa menjadi seperti ini? Negara lain okey je kot. Apa situasi di negara-negara lain? Dan
adakah kita ini berada di dalam keadaan yang baik ataupun tidak kalau kita bandingkan dengan negara lain, dan apakah precaution, langkah berjaga-jaga yang kita perlu ambil di masa hadapan yang berkaitan dengan perutusan ni. Seolah-olah PMX ingin memberikan satu mesej yang tersirat. Bukan tersirat, tersurat dah pun. Mungkin kita yang terlena daripada kerisauan-kerisauan yang mungkin akan berlaku dengan krisis global yang sedang dihadapi. Tun, silakan Tun. Mana-manalah, banyak saya punya soalan dalam satu bulk tadi. Silakan. Penipu kalau orang cakap tu dia tak tahu apa-apa. Kita sekarang ni dah tahu dah apa punca harga minyak naik. Puncanya daripada perang Iran, Israel dan US. Okey. Itu salah satu sebabnya. Yang kedua adalah Selat Hormuz disekat oleh Iran. Dan 20 ke 25% hasil bukan hasil lah, import minyak. Import minyak daripada Iran, Arab Saudi dan sebagainya melalui daripada Selat Hormuz tersebut. Kalau Selat Hormuz tersebut disekat, maka kita kekuranganlah minyak. Bukan kekurangan, kita punya supply minyak daripada yang kita beli pada negara-negara tersebut terputuslah. Betul. Jadi kita hanya ada bekalan-bekalan simpanan je sekarang. I see. Dan disebabkan itulah kerajaan membuat satu inisiatif yang di mana dikurangkan 300 liter ke 200 liter dan tak silap saya dia ada bagi kalau subsidi RM1.99 dijangka akan bertahan dalam 2 ke 3 bulan. Jadi itu dia kat PMX kata, kalau tak silap saya, dia bergantung kepada situasi lah. Dan dia juga tambah yang di mana ke arah pemulihan ataupun ketegangan yang berlaku ini ke arah dia untuk dia terlerai itu belum ada apa-apa tanda lagi. Itu bahasa yang digunakan oleh PMX. Jadi kita perlu risau sebenarnya. Dan kalau boleh saya tambah sini tu, selain daripada 300 liter pergi ke 200 liter untuk pengguna kereta biasa, ni di atas disebabkan dia kata kebanyakan majoriti rakyat dia guna less than 100 liter ataupun sekitar 100 lebih. Dan majoriti rakyat juga, ni saya petik sebiji-sebiji kata PMX dan kebanyakan daripadanya guna less 200. Of course tu mungkin orang yang terkecuali, dia dah buka dah dia punya saya nak bagi data settle berapa penggunaan minyak saya, walaupun saya ni bukanlah dia bukan dalam kalangan majoriti tersebut. Jadi 200 liter telah terpilih menjadi the numbers untuk semua. Dan saya suka tambah tu, untuk pekerja e-hailing ni masih kekal 800 liter. Dan untuk diesel saya minta Tun lah untuk ulas sebab saya tak berapa ingat. I think it's about, kalau kenderaan diesel biasa 50, and then kalau berat sikit dia ada ukuran tan dia 100, dan kalau dia melebihi 2 tan 150 liter dalam satu pengisian. Dia macam sebenarnya kalau kita pergi kedai runcit, kadang-kadang ada produk-produk yang dia kata maksimum 3 je boleh ambil. Contohnya minyak paket 2 je seorang. Macam tu lah lebih kurang. So kalau lori minyak tu setiap kali pembelian limit dia 150 liter. Dia nak bagi, dia punya fungsi apa? Fungsinya adalah supaya semua kenderaan ada minyak. Dia tak nak kehabisan stok lah. Dia tak strict macam petrol kita ada liter kan. Maksimum dia tak ada dah harga subsidi dan sebagainya. Okay, mungkin Tun boleh tambah. Silakan. Bercakap pasal minyak ni dikurang ke 200 liter. Yes. Sebagai seseorang yang rumahnya berdekat dengan pantai, yang agak jauh sedikit daripada Bandar Kuching. Masih Bandar Kuching, cuma untuk sampai ke pasar, untuk sampai ke center of the city, agak jauh. Dan saya ulang alik daripada rumah ke bulatan saja. Bulatan yang akan menjadi sambungan ke bandar, memakan jarak 12 km. Saya dah cuba dah. Saya dah
eksperimen dah. Itu baru rumah saya ke Bulatan untuk menyambung ke Bandar Kuching dah 12 km. Belum lagi dari Bulatan tersebut sambung lagi ke Pasar Kuching, Waterfront, Plaza Merdeka dan sebagainya. Tu dah berapa km. Dan setiap minggu saya akan isi sekali lah, kalau tak 2 kali, depends on penggunaan saya lah. Lagipun saya kerap keluar lah menggunakan kenderaan dan sebagainya. Jadi kalau setiap minggu saya isi full tank RM70, yang di mana 30 liter, 30 liter ataupun 32 ataupun 30 ke 35 liter lah. Jadi saya sebagai seorang pengguna yang kerap menggunakan kenderaan, merasakan agak bukan agak bahaya tetapi agak menakutkan bila dengar 300 liter ke 200 liter. Kerana apa? Kerana saya seorang yang menggunakan kenderaan yang hari-hari, setiap waktu. Setiap minggu saya isi satu minyak full tank RM70 bersamaan dengan 30 ke 35 liter. Yes. Jadi dalam masa sebulan saya konsum minyak 120 liter ke 140 liter. Itu bukan kereta besar tau. Kalau kereta SUV pula isi minyak tadi RM70 kan. Itu dekat dengan RM93 ke RM95. Kalau kereta besar macam SUV dan sebagainya, memang takkan cukup. Kalau dia menggunakan kenderaan hari-hari dengan perjalanan yang sedikit jauh, sangat tak cukup. Tetapi kalau kenderaan macam saya tadi tak besar, tetapi kerap pergi ke tempat-tempat lain, bagi saya masih selamat lah. Bukan keadaan sangat selamat tetapi kadar dalam agak selamat. Kerana dalam 110 liter, 140 liter. Dan mungkin akan tanya, alah kereta okey lah tu 110 liter, 140 liter. Saya bukan ada sebuah sahaja kereta, saya ada banyak lagi kereta. Macam mana saya nak isi lagi kereta-kereta lain? Nak minta IC isteri pun belum ada. Okey, kita ambil peluang ni. Isteri pun belum ada. Sempena #Bella said yes. Isteri pun belum ada. Kita macam mana lah? mengiklankan tak adalah. Not yet. Macam mana saya nak menampung minyak-minyak pada kenderaan lain, motosikal lain dan sebagainya? Tak boleh, tak dapat, tak cukup. Saya ada satu infografik di sini tu, saya nak tunjukkan supaya dia mudah untuk dipahami. Iaitu 3 pengumuman penting TFX pada 26 Mac. Pertamanya seperti yang kami kata tadi, subsidi bersasar budi RON 95, budi 95 ni. Dia bermula 1 April, dia masih lagi kekal harga 1.99, cuma yang berbeza adalah daripada 300 liter pergi ke 200 liter dan atas dia punya ni 90 rakyat tidak terkesan. Jadi rakyat yang penggunaannya banyak sahaja yang terkesan. Ini klaim mereka lah. Tun malang sekali dia berada di pada 10% tu. Dia terkesan dengan mungkin boleh dia melebihi 200 liter lah. Dan untuk e-hailing masih kekal 8%. Dan yang kedua adalah kawalan diesel di Sabah Sarawak. Menyekat ketirisan dan penyeludupan. Yes, this is a very serious topic actually. Dan banyak cerita yang kita boleh cerita tentang penyeludupan. Yang di mana penyeludupan minyak diesel ini dia dibeli dalam kuantiti yang besar dan dijual ke luar negara. Ini mungkin dia berlaku oleh orang tempatan kita ataupun dengan kerjasama orang tempatan kita dan bersekongkol dengan foreigner asing di luar. Dan kategori had maksimum pembelian diesel mengikut kategori kenderaan. Maksudnya kenderaan ringan yang guna diesel, dia boleh beli 50 liter saja satu purchase, pembelian. Kenderaan di bawah 3 tan 100 liter dan kenderaan berat melebihi 3 tan 150 liter. Masih lagi okey, dah macam tapi puting di Sabah lah, Sarawak je lah. Sabah Sarawak je lah. Di Semenanjung dah tarik. Hanya untuk Sabah dan Sarawak sahaja. Semua kecuali Sabah dan Sarawak. This is the one. Dan akhir sekali adalah aturan kerja fleksibel. They have a short form for it which is VDR, bekerja di rumah. Dan kalau bahasa Inggerisnya WFH, work from home, iaitu bermula ni bukan bermula 1 April, yang ni tak ada tarikh, dia mengikut kepada kesesuaian sektor dan juga kesesuaian tempat bekerja tu lah.
kita kena start work from home tu, saya kalau saya dengar minyak kena turun harga pun saya tak risau. Saya macam okay, this is crisis. Tapi bila dia dengar dia suruh work from home, saya rasa macam terimbau trauma saya waktu COVID dulu. Cubalah kita ada satu recording muka kita masa COVID dulu. Menjadi sebab COVID ni lah yang buat saya bebal nak belajar ni. Online tak masuk. Dia bukan face to face. Face to face lagi senang kita nak faham dan sebagainya. Memanglah kita online ni boleh tanya dalam masa dan sebagainya kan, tapi berbeza cara belajar. Mungkin kita kena buat virtual lah, VR. Itu dah level lain punya perbincangan lah. Okay, work from home tu nak cerita sikit ke? Bagi saya work from home mungkin akan mengurangkan productivity, tapi ada juga sektor yang bila work from home ni lebih meningkat creativity dan juga productivity-nya. Saya tak tahu, mungkin persekolahan KPM dah bagi keliling, dia kata kita belum ada lagi tentang work from home ni, belum. Dan saya rasa sebagai guru sendiri, saya rasa bila work from home belajar online ni memang akan ada, memang banyak pengurangan productivity kita dah ada contoh lah. 2 tahun COVID tu, you can see your own children, are they studying or not? Depan kamera dia tidur, masuk online tak masuk online, masalah wifi dan sebagainya, macam-macam cerita lah. Based on true story. Memang semua dah tahu dah true story ni tu. Jadi work from home saya rasa tak semua akan dikenakan lah, sektor yang tertentu saja, of course, especially yang bekerja di office tu. Macam guru ni belum kot, mungkin tak akan kot, tapi ada guru pekerjaan yang kena pergi ke site dan sebagainya, macam engineering dan sebagainya. Macam mana kontraktor nak work from home tu? Boleh dia buat VR tadi kan. Datang excavator semua VR kan. Korek tanah siap bergerak-gerak. Okay bos, dah settle. Mana? Ni dalam ni. Jadi itulah dia. Kena jalan untuk si bertata. Dah. Tangga VR kan. Okay, sepak. Okay, jadi Tun, saya rasa seiring dengan keputusan Perdana Menteri yang bercakap tentang benda ni, kita kena, I don't know, boleh kita cerita sikit pasal dunia lain tu, di negara lain. Kalau tak silap saya di Thailand. Bukan Thailand, Filipina dah darurat, Bangladesh dah darurat. Oh my god. Thailand dah darurat. National Energy Emergency di apa orang kata? Kita tengok sikit Philippines declares energy emergency over Middle East. President declared a state of nation energy emergency, saying the war in the Middle East posed an imminent dia threat masih to lagi the berjalan availability seperti biasa. and stability of the Tapi country's itulah, energy supply. kita di Filipina ada kekurangan stok, ada yang beberapa bandar-bandar yang black out dan sebagainya. Oh, sana ada petrol tu. Philippines officials also Patutnya said kat sana today they have Filipina around buka 45 Petros. days of fuel left. Tak adalah saya gurau je. Normal consumption InsyaAllah levels. kita berharap. Saya tak, Across kalau the kat region, Brazil saya cakap governments are telling boleh. people the same thing. kita Use ada less berapa now to puluh avoid ataupun a berapa real ratus crisis stesen minyak later, Petronas as the di war in the Brazil. Middle East threatens Tak silap key saya lah. I see. Jadi itu sedikit footage yang kita tengok tadi. Apa lagi? Ada banyak lagi negara yang declare emergency. Darurat lah, semua darurat. I see. Dia bukan hanya kita, malah Presiden Indonesia sendiri pun Joko Widodo pula dah, Prabowo Subianto, beliau mencadangkan Indonesia kena beralih pada elektrik. Oh. Dan motosikal akan di-convert hybrid jadi elektrik. Kenderaan-kenderaan yang sedia ada semua jadi elektrik lah. Dan siapa yang pakai Lamborghini ke Ferrari terpulang dekat kau lah, dia cakap, Presiden cakap. Sebab kau mampu pakai benda macam tu. Jadi sekarang semua beralih pada elektrik. Dan mungkin juga ada juga orang cakap macam ni, konspirasi. Kononnya harga minyak naik sekarang adalah untuk mendapat polisi supaya kita dapat fully electric vehicle untuk mengurangkan penggunaan petrol. Dan di Indonesia pun mereka akan menggunakan petrol tersebut untuk keuntungan. Keuntungan negara dan sebagainya. Kalau ada yang mampu untuk konsum minyak tersebut untuk berbeli, belilah. There is no halangan at all untuk kita purchase. Yes. Tetapi inisiatif mereka dah
I think mutamat lah. Because dalam satu meeting yang saya lihat di satu wawancara lah, yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto sendiri, beliau dah mencadangkan bahawa kita kena bergerak pada fully elektrik lah. EV lah, I see. Jadi memandang kepada kacau bilau yang sedang berlaku di seluruh negara-negara yang lain, kita harus, nombor satu saya rasa kita kena berjimat cermat. Berjimat cermat, siapa yang boleh work from home sila work from home. Kalau boleh kita berjimat cermat dalam pembelajaran kita. Kita masih ingat lagi bendera putih waktu COVID. Dan mungkin tidak mustahil akan berlaku lagi pada masa akan datang. COVID tu memang teruk lah. Ada yang terkesan sebab tak dapat buat bisnes dan sebagainya. Dan when we talk about expensive fuel, expensive diesel terutamanya, industri perniagaan akan terkesan dengan sangat banyak. Yang di mana harga barang akan naik for sure. Apa lagi? Kos pengangkutan. Kos pengangkutan. They say oil is the black gold pada zaman ini. Minyak adalah emas hitam. Yang macam-macam lah interpretation yang dilakukan dan sebagainya. Ada yang babitkan dengan hadis dan sebagainya. Itu lain cerita lah. And then kita harus berjimat cermat. Kita harus ready for the worst lah. Mungkin blackout ke apa ke, mungkin kenderaan tak dapat digunakan langsung ke, mungkin basikal yang sudah lama berhabuk di dalam store itu terpaksa dikeluarkan. Kita tengoklah negara jiran. Kita tengok negara jiran di saat apa orang kata Filipin, harga minyak jap, saya ada satu harga minyak yang saya tengok tadi, comparison tapi saya rasa dah tak ada dah. Tak apalah, tapi nak katanya kita masih enjoy 1.99 and harga diesel murah itu. Gunakan sebaiknya. Kita doakan supaya Malaysia masih lagi dapat stable. Sebab apa kita perlu kekal stable tu? Sebab dikala Filipin, negara-negara lain sedang mendapat efek yang teruk, ini akan memberi kesan terhadap pelaburan negara. Jadi bila Malaysia macam si kena efek kejap, jadi pelabur akan rasa yakin dan dia akan terus melabur. This country is still in a stable, dalam keadaan yang sangat stabil. Kita teruskan melabur. Sebab sekarang ni bila negara tak stabil, susah nak melabur dan akan melakukan kegusaran, kerisauan terhadap pelabur. Bila pelabur banyak, kita pun ada banyak peluang pekerjaan dan sebagainya. Tun, ada apa nak wrap sebelum kita pergi ke tajuk yang seterusnya? Boleh tak? Jangan kita nak soal pasal politik ni, nak menjatuhkan ni dan sebagainya. Boleh tak kita nak stablekan dulu, kita sama-sama fikir bagaimana kita nak mengatasi semua masalah. Tak payah fikir masa kita nak jatuh kerajaan ni memang problem, tak payah. Kita kena fikir macam mana kita nak atasi masalah ni dahulu. Minyak kita dalam krisis, harga barang makin melambung, import ekspor kita dah terjejas dan sebagainya. Takkan kita masih argue dengan harga dengan politik, ini tak betul, ini gila, harga barang naik, semua naik, tol naik, apa semua naik. Tak payah. Kita tak payah politik dulu. Tunggu semua dah reda, nak politik lah. Because why? Ada masa lagi ke kita nak cakap pasal politik dalam timing yang tak elok macam ni? Ini bukan masalah Malaysia sekarang ni dah masalah dunia. Ni nak lagi sokong ni lah parti ni lah memang tak betul buat kerja dan sebagainya. Tak payah fikir satu dulu. Kita kena fikir bagaimana kita nak atasi semua masalah kita. Baik krisis minyak, krisis what do you call that? Yang tadi tu apa minyak, diesel, work from home dan juga tu je lah. Bukannya ekspor, import dan sebagainya. Pelaburan dan sebagainya. Itu yang kita kena secure dulu. Bukannya politik. Okey lah. Sesiapa yang boleh jamin dekat saya, kalau kita tukar kerajaan sekarang, kita boleh settle semua benda? Tak ada. Bukan kita yang pegang Selah Hormuz tu. Bukan kita pegang minyak yang kita beli tu. Bukan, tak ada. Kita adalah orang yang macam pengemis. Kita yang kena tunggu bila nak settle ni bila. Itu kita sekarang. Bukannya kita bukan kingmaker ke orang yang ada authority untuk kita suka hati nak melakukan ini. Lepas kita naik jadi kerajaan, semua kita boleh dapat. Tak ada. There is no such of thing. Tolak ke tepi politik,
masa ini adalah untuk masa yang bersatu. Masa inilah untuk kita sama-sama fikir macam mana kita nak selamatkan Malaysia. Bukan selamat daripada politik ke apa, bukan. Selamatkan Malaysia daripada kena musibah-musibah macam negara lain. Krisis seperti di Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand dan sebagainya. Itu yang kita kena prioritize dahulu. Dan yang kedua adalah ada yang menyatakan harga minyak Malaysia murah. Harga minyak Malaysia RON 95 1 liter RM3.27. Yang bagi dia murah subsidi. Tang mana murahnya? Cuba bagi tahu tang mana murah dia. Tanpa subsidi harga minyak tetap RM3.27. Mana yang murah? Siapa cakap minyak Malaysia murah? Kita murah disebabkan subsidi RM1.99. Itu pun tak kekal lama. 2 ke 3 bulan, we don't know. Kalau lama berlarutan perang ni, makin lama lah kita menghadapi RM3.27. Bahkan boleh tinggi lagi. Seperti diesel sekarang dah RM5. Kecuali Sabah dan Sarawak RM2.15. Dengan limitation kepada status pembelian yang 50, 150 dan itulah 50, 100 dengan 150 liter. Okey, saya nak kongsikan satu sedikit update lah tentang Iran, peperangan Iran USA Israel ini. Jadi Saudi Arabia dia reroute kan, Strait of Hormuz tu kena block kan. Jadi dia ada satu pipeline yang daripada Gulf State tu pergi ke arah Yanbu, sebelah kiri Yanbu. Kalau apa orang kata, kalau Strait of Hormuz tu dia naik kapal pergi ke kanan, dia ada satu pipeline ni. Ini Strait of Hormuz yang sebelah kanan ni, Qatar yang sebelah kanan. This one ni Strait of Hormuz. Pipeline ke kiri ni, this one East West pipeline, yang okay. Dia cuba hantar kat situ. Dia cuba hantar kat sini. Alamak, saya tak dapat. Okay. Dia cuba hantar melalui pipeline tu lah, hantar minyak dia sini untuk dia settlekan masalah minyak dunia. Itu sedikit update lah. Okay Tun, sebelum kita ke tajuk yang seterusnya, kita berehat sebentar, insyaAllah. Jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi ke dalam episod Secangkir Kahve yang ke-15. Dan topik yang terakhir ni saya tak sedia maklum. Bukan tak kenal, bukan tak tahu pasal isu ini, tetapi saya tak kenal beliau lah dan saya tak tahu pun konten apa yang beliau buat dan sebagainya. Tetapi baru-baru ini kita dikejutkan apabila beliau ini mengalami depression lah. Yang beliau alami, sehingga kan beliau dengan keberanian rasanya untuk express the feeling of the depression, dengan membuat tattoo lah, di tangan belah kiri beliau, lengan belah kiri beliau, dan mendapat banyak sambutan komen-komen lah daripada majority macam biasa negatif. Even podcast kita orang ni pun banyak yang negatif. So ada yang tolong bukan support, tetapi bagi support dalam keadaan mental beliau dan sebagainya, memberikan dorongan positif lah. Bukan mengiyakan apa yang beliau melakukan, tetapi untuk memberikan beliau sedar, membantu beliau untuk berfikiran dengan seeloknya lah bahawa perkara yang beliau lakukan ini adalah perkara yang salah. Bukannya kita nak support beliau ni mengiyakan benda tu, tak. Kita tak mengiyakan. Salah tetap salah. Tetapi kita nak support daripada dorongan minda, dorongan akal beliau. Kita tak tahulah beliau ni ada mengalami masalah-masalah sendiri ke, ada masalah apa yang sehinggakan terjadinya lah bukan pembuatan lah, kira realisasikan tattoo lah di
lengan beliau lah. Saya melihat komentar-komentar netizen dan juga reaksi-reaksi daripada ni. Of course, benda yang kita post online tu, jangan expect tak dapat sambutan, kan? So, you post it online to everybody to see. Of course lah, kita kena ready dengan komentar-komentar dan juga reaksi-reaksi yang sebenarnya ada reaction yang bagus, yang membina, yang membentuk nasihat. Dan saya rasa wajar untuk diterima oleh pempengaruh. Saya tak nak tunjuk muka, saya tak nak sebut nama. Beliau terkenal dalam content creation. Dia banyak buat content creating. Ada yang review produk dan sebagainya. Saya follow, saya antara peminat dia sebenarnya. Sebab saya minat cara dia buat video dan saya minat cara dia create content dia. Sangat seronok, sangat best. Bagi saya dia macam Casey Neistat, kalau siapa kenal lah, vlogging punya style. Tapi dia lebih kepada, lately ni dia banyak kepada product review lah, product review. Kalau saya scroll video Shopee ke apa ke, kalau dia review tentang benda teknologi, kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia yang dia ni review. And tular di media yang dia kata dekat tangan saya ni ada tattoo, and dia kata this is not AI, ini memang betul-betul. Dan dia kata dalam video tu dia kata dia buat, dia confess lah, dia buat confession. Dia buat tu sebab dia depressed dan sebagainya. Jadi ada yang kata satu behavior yang dia kata dalam bentuk marah lah. Apa benda ni? What is this? Buat depressed buat tattoo. Macam itulah mereka. Ada yang kata Allah buat ujian untuk uji siapa yang betul-betul beriman. Masya-Allah. Untuk uji siapa beriman. So kita bukan Tuhan, kita tak tahu siapa beriman siapa tidak. Dan ada juga yang berbentuk janganlah kecam budak ni terang-terangan tunjuk dia dalam bahaya, tunjuk dia perlukan pertolongan. Pergilah tegur dengan rahmah dan sebagainya. Pergilah tolong. Kalau dia tak nak minta tolong, dia tak akan buat punya video ni. Dan ada yang kata, dia ni minta simpati je untuk normalize apa yang benda salah dia buat. Macam-macam jenis reaction tu. Jadi dia agak kompleks lah sebenarnya. Tapi bagi saya lah, saya punya prinsip. Sebagai seorang yang agak, apa orang kata, ada pendidikan agama, saya belajar macam Usuluddin jugalah. Kami panggil itu sebagai ilahiyat, pembelajaran of divinity. Ketuhanan lah sebenarnya. Dia more kepada falsafah dan juga ketuhanan. Macam itulah. Usuluddin tu lebih kurang juga. So I will just say Usuluddin supaya mudah penonton faham. Saya tak nak begitu dalil dan beri lontaran hadis dan sebagainya. Bagi saya, yes, nombor satu, dia ni perlu bantuan. Kita kena faham kita kena fikir siapa circle kawan-kawan dia ni. Satu, dia jumpa mana kedai tattoo. Maksudnya kita nak expect orang jadi baik, tapi dia punya circle, you are not inside his circle. Kenapa engkau yang baik itu tak berada dalam circle dia? Itu satu. Sebelum saya nak mengatakan apa-apa, saya tahu ramai yang sama bina dengan kami ni, orang agamawan ni, we have this one saying says that nahdu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini adalah pendakwah dahulu sebelum penghukum. Dan ada yang kata Imam Hasan Al-Banna, kita akan perangi dengan kasih sayang. Yang di mana sebelum kita nasihat itu perlu ada kasih sayang dahulu. Ini orang kata ni pendakwah-pendakwah punya mindset. Yes. Ini pendakwah-pendakwah and I'm one of it lah. Saya lebih cenderung kepada apa orang kata, kalau orang dah terang-terang macam ni, kita sepatutnya menjadi circle dia mulai daripada hari ini. Kalau betul-betul yang influencer ini yang apa ni, Alif Tega pun ada juga Siapa lagi? Eden Ramli. Semua ustaz-ustaz. Then my challenge to you guys, be his circle. Cakap respon tak ada guna, pergi jumpa dia, ziarah dia, bagi teguran, bagi nasihat. Itu baru gentleman. Kalau nak buat reaction macam kita buat ni lah, okey lah, tamam lah. Memang benda tattoo tu salah. It's very sangat-sangat apa orang kata, antara dosa
mengubah ciptaan Tuhan yang dilaknat, la'anallah al-washimat wal mustawshimat. Oh, jangan start tu. Jadi wacana ilmu Masya lah dia tu. Allah. Bicara ilmu, kita tukar. Inilah adalah 3 benda dalam hadis tu. Antaranya adalah tattoo secara spesifik. Orang yang buat tattoo dan orang yang diminta buat tattoo. Dua-dua tu Allah laknat. Jadi kita bukan nak cerita pasal benda ya. Kita nak cerita pasal what can we do after this. Benda dah berlaku. Mana boleh koyak kita walaupun ada rawatan. So my challenge to all of the agamawan influencer. Saya bukan influencer agamawan. I don't want to be one. Challenge saya, pergi jumpa saudara Iman Kamil ini. Saya dah sebut nama pula. Tadi kata tak nak sebut, tapi tak apalah. It's already tular pun. Dah tular pun. Jadi circle dia. Jadi orang yang melazimi saudara kita ni, dia pengaruh tau. Everything he does, people follow. Saya risau satu je. Ada rakyat kita yang bilanya tengok orang yang famous dengan follower yang ramai buat sesuatu, dia normalize benda itu seolah-olah ini bukan dosa. Dia mengiyakan lah. Dia mengiyakan lah. Sudah tentu orang yang cukup pendidikan agamanya akan boleh beza baik dan buruk dan sebagainya. Tapi saya rasa untuk content creation macam ni, content creator macam dia ni, jarak umur dia punya audience adalah antara sekolah menengah sampai umur 40 plus lah saya rasa. So umur-umur macam ni saya rasa mungkin ada sebahagian kecil yang mungkin akan terikut-ikut dengan perkara yang disebut. Dan ada kata pakar kata pergilah jumpa pakar. Janganlah depressed buat tattoo. Itu escapism, macam-macam lah. Jadi itu pandangan saya. Pandangan saya, saudara ini memerlukan pertolongan, memerlukan circle yang lebih baik. Itu sahaja. Memerlukan orang yang sentiasa menasihati. Dan saya rasa bukan sahaja saudara ini, even kita yang biasa-biasa ni pun, Tun, saya, kita ni bukan perfect dan ada banyak keaiban dan dosa-dosa yang Allah tutup. Yang hanya kita saja yang tahu. Dan saya mohon orang-orang yang sekeliling saya, termasuk Tun, bila kita buat salah, bila ada benda baik boleh yang diajak, itulah circle yang kita ingin, yang sangat kita inginkan. Tun, sebelum kita wrap topik ini, dah jadi ustaz pula aku. Masya Allah. Ya Rabbi. Masya Allah. Saya makan tu tak apa. Tak apa. Nanti crop masuk dalam. Kita sensaki cafe ni kita santai sebenarnya. Ada masa kita ni lah. Bercakap berkenaan soal mental health issue is very quite bahaya sebenarnya. Dia bukan bahaya dia sangat serius. This is a serious matter yang kita kena ketengahkan. Yang di mana kita memandang remeh perkara tersebut. Sehingga kan kita rasa apa hal nak toreh tangan lah, apa hal nak bunuh diri lah, apa hal nak ni dan tu, nak buat tattoo untuk nak raih perhatian ke? Before kita nak bagi tahu apa-apa pun, kita kena tahu apa yang sebenarnya terjadi. Like Bro Ahmad bagi tahulah. Kita kena selami orang tu dulu. Kita kena tahu, kita kena jadi circle dia dulu. Apa sebenarnya terjadi? Dia depressed sebab apa? Dia ada masalah apa sebenarnya sampai dia terjadi seperti itu? Dan mental health issue adalah bukan perkara yang sangat benda yang macam kita boleh permainkan. Kadang-kadang kita salah silap je berkata-kata kepada orang yang tengah down, orang yang tengah ada mental health issue. Jangan disebabkan anda perkara tersebut semakin parah. Dan jangan disebabkan anda juga, anda lah punca dia menjadi semakin teruk dan sebagainya lah. Hanya disebabkan pertuturan anda yang tidak memberangsangkan, tidak membina lah, tidak membina. Dan apa sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk orang-orang? Saya sering menyatakan bahawa di setiap podcast kita kena membuat satu kesedaran yang di mana menasihati dan sebagainya. Keep in touch lah. Always keep in touch. Even though we are not too close with somebody, tetapi kita kenalah ambil tahu progress beliau bagaimana, adakah beliau ada masalah dan sebagainya. Kalau kita pun tak dapat nak bagi penyelesaian kepada seseorang, cukup kita sebagai pendengar masalah seseorang yang tidak
terluah-luah daripada buku hati, isi hati mereka ini. Dan itu pun dah cukup untuk membantu mereka yang ada masalah mental health issue ini. Selain daripada itu, saya pun selalu juga menekankan bahawa kerajaan kenalah main peranan dari sudut mental health issue. Dan KPM kenalah membuat satu kempen ke kesedaran ke apa-apalah yang kita boleh lakukan pada zaman moden ini, yang zaman sosial media dan sebagainya, tentang awareness yang di mana kita ingin mengurangkan risiko orang bunuh diri, depression, anxiety dan sebagainya, macam-macam penyakit yang ada pada zaman moden ini. Mengapa makin terjadi adalah disebabkan kita kekurangan untuk atasi perkara tersebutlah. Kita banyak fokus pada perkara-perkara lain yang di mana kita tak boleh blame mereka ini, khususnya pihak autoriti, kenapa tak ambil peranan sebagainya. Setiap manusia dia ada mislook lah over the situation, yang di mana kita tak semua kita boleh jaga. Macam kerajaan, tak semua kerajaan boleh jaga, tak semua dia kena pantau ni dan sebagainya. Itu wujudnya ada agensi-agensi yang ditubuhkan, ada kementerian-kementerian ditubuhkan dan sebagainya hanya untuk pantau agensi ataupun perkara-perkara yang perlu dipantau. Tak semua kita kena pantau. Dan mungkin ada salah satu daripada itu tidak difokuskan ataupun terlepas pandang. Jadi kita kena sering positive thinking lah. So kepada kepada yang beliau ini, kita haraplah rakan-rakan beliau, keluarga-keluarga beliau supaya teruslah untuk menyokong beliau, teruslah untuk menasihati, mendamping beliau. Bukanlah mendamping macam saka ke apa, bukan. Mendamping dalam untuk keep in touch dalam progress beliau. Macam mana keadaan kesihatan beliau, apakah masalah beliau dan sebagainya. Kalau kita tak dapat selesaikan pun, cukup kita untuk mendengar masalah beliau ini. Itu pun dah buat beliau didengarilah masalah beliau ni, kerana beliau bukanlah keseorangan. Jadi dalam kalangan orang yang inilah ke arah kebaikan, this is a community punya masalah. So when it's community punya masalah, kita yang boleh membaikinya adalah community itu sendiri. Allah tidak akan mengubah satu kaum, melainkan kaum itu mengubah mereka sendiri. Dan juga antara faktornya adalah inilah community itulah. Jadi saya ingin akhiri dengan menyatakan bahawa kes isu tatu ini, ada satu istilah yang geng-geng pendakwah, mungkin geng-geng tabligh pun tahulah kot, ataupun geng-geng pendakwah NGO dan sebagainya. Touch and go. You touch and you go. You touch, you go. Ada dua istilah. Nombor satu, ada orang guna untuk istilah yang na'uzubillah. Apa orang kata? Orang yang lelaki yang tidak bertanggungjawab bila dia, apa orang kata, mencari pasangan hidup. Tak nak kahwin, so dia buat apa? Dia touch and go. Itu satu. That's the bad connotation of it. Tapi satu konotasi yang touch and go dalam skop para pendakwah ini adalah dia nasihat and dia belacau. Tak ada apa orang kata, tak ada konsistensi dalam keeping in touch dengan orang yang dia jaga itu. Jadi di sinilah masalah preaching dalam agama di Malaysia ni lah, yang di mana kita ada ramai pendakwah, tapi pendakwah itu dia tidak konsisten dengan orang yang dijaganya itu, dan akhirnya setahun sekali ataupun mungkin sekali je jumpa semua hidup, lepas tu ciao. Padahal kalau kita amati daripada sirah dan sebagainya, para sahabat dijaga oleh Nabi Muhammad berhari-hari, dan para sahabat menjaga yang bawahnya, yang bawah jaga yang bawah, bawah jaga bawah. Itu satu konsep lah. Jadi di sini, untuk bukan sekadar mempengaruh ni lah, untuk sahabat-sahabat kita, mungkin sahabat baik kita yang mempunyai masalah-masalah yang tertentu. It can be drug addict, it can be smoking behavior, kan? It can be tattoo lah, ambil lah tattoo sekali ya. Apa lagi, benda-benda yang tak bagus ni lah. Bukanlah the only, one of the best and most efficient way is ada circle yang membantu dia
untuk terus menasihati, and it's not just one time, it's more than two, and of course kalau boleh lifetime. Kita tahu bahawa kalau kita tegur sekali, kita dah terlepas daripada tanggungjawab kan. Tapi itu level yang paling itulah. Basic lah. Yang awak kata tu, siapa yang melihat kemungkaran maka cegah dengan tangan, autoriti dia. Lepas tu kalau tak mampu, cegah dengan lisan. Dan kalau tak mampu, benci dengan hati kan. Dan itulah selama. Kalau saya dengan influencer ni, saya hanya boleh buat yang kalau sekarang ni semua boleh type dalam media sosial, so semua boleh buat nombor 2 tu. Janganlah. No matter macam mana bentuknya, kasar ke lembut ke, iman kamil kena terima lah. Dia kena terima. You put it online, people will either bash you or give you support or motivation. Secara online juga. Expected dia unexpected. Expected. Jadi saya doakan yang terbaik. Buat tattoo, insya-Allah lah Allah terima segala dosa-dosa. Allah Maha Pengampun, Afun, Allah Maha Ghafur, pengampun. Jadi nang tadi penceramah lah kita tu. Al-yawm takallam bi ratarab ya masya Allah. Naam. Natakallam bil lughah al-arabiyyah. Okey. Jadi kita wrap tajuk ini. Ya. Dan kita akan kembali dengan tajuk yang terakhir yang ringan je. InsyaAllah jumpa lagi selepas ini. Kembali lagi ke dalam topik yang terakhir. Dan sebelum kita ke topik terakhir, saya mendapat komen-komen juga sebenarnya. Apa dia? Yang berkaitan dengan Ebony dan sebagainya. Ini bukan kritikan lah, tetapi komen dia macam ni. Dia cakap place ke dia cakap price? Ada satu statement tu saya cakap. In the first place. Because at the first place itulah tujuan dan apa yang kita vision kan, visi kita. Because at the first price in the first price. Dia punya macam bunyi price tapi sebenarnya plies. Sebenarnya saya ni sangat terikut-ikut accent English Australian. So aku tu kadang-kadang English saya kadang-kadang dia macam tebal, kadang-kadang dia macam pelat sikit, kadang macam tak berapalah dengan nipis. Accent British. Sebagai contoh untuk membezakan English biasa dengan English Australian adalah, saya ada satu contoh saya bagi dengan Brahma tadi. Yes. Contoh dia macam ni. Kalau normal English, the rain in Spain goes mainly in the plane. The plane. Kalau English Australian, the rain in Spain goes mainly on the plane. Alright, mate. Itu yang saya terrekod. Sampaikan kadang place jadi plies. Price jadi price. Saya tak tahulah accent lain kecuali accent Melayu saya ni. What is your name? Itu dah macam benda lain pula tu. Are you okay? Just go straight lah. Itu dah macam Singaporean English. Go straight and don't belok-belok. Klasik itu. Commercial lah. Jadi itulah yang saya terikut-ikut. English Australian lah. Sebab tu kadang-kadang kalau saya cakap English, ada yang tebal, ada yang kadang-kadang macam pelat, kadang-kadang ada apa ke, itu disebabkan terpengaruh dengan Australian English sebenarnya. Namun banyak-banyak accent tu ada satu perkataan yang seiring dalam mana-mana accent pun. Amerika sama sebutannya, perkataan ini satu perkataan khusus ini. British what comes whatever, dia perkataan yes. Jadi pada pada minggu ini kita telah digegarkan dengan satu isu hangat dengan perkataan yes ni. Yes. Jadi saya nak tunjuk satu. Dan disebabkan yes ni lah satu Malaysia ni ada berbunga-bunga, ada jadi busuk kerang dan sebagainya. Macam-macam reaksi, tetapi majoritinya berbunga-bunga lah. Sampai ke tidur-tidur dia orang mimpi benda ni. Yang bujang-bujang ni dah jadi kalau semua. Bukan. Yang bujang-bujang ni dia makin menyampah pula. Dia rasa macam makin down. Aku ni bila lah. Ada saya tengok posting dekat Twitter, dia cakap macam ni. Mungkin jodoh kita sekarang ni bini orang kot. Kita kena tunggu dia cerai. Ada pula. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Tapi benda tu tak mustahil lah. Benda tu mustahil. Okey, saya nak tunjukkan satu video sebelum kita. Siapakah
gerangan yang kita maksudkan ini, dan tidak lain dan tidak bukan. Itu dia. Okay, jom. Sekejap, ni dah bertengah dah ni, sorry. Sekali lagi. Which make this matter even more. Will you marry me? Dia buat trailer. Kita nak buat macam ni juga kata. Wallahualam, lambat lagi. Tak ada planning pasal ni. Awak kena naik Gunung Kinabalu lah tu. Gunung Santubong cukup. Cukup Gunung Santubong je. Tak larat naik Gunung Kinabalu. Tinggi sangat. Gunung Santubong je cukup. Okay, jadi ini satu video yang dimuat naik oleh Syed Yang Berhormat Parlimen Muar, Syed Saddiq. Saya seronok lah sebenarnya saya tengok apabila seorang politician diraikan kegembiraannya oleh semua pihak. Yang di mana saya rasa bila kita ini diraikan sedemikian, saya rasa Syed Saddiq antara ahli parlimen yang berjaya mengambil hati kebanyakan atau tidak majoriti daripada rakyat netizen Malaysia kita lah. Saya rasa perlu mendapat pujian, dan untuk ini perlu menjadi satu study case untuk ahli parlimen-parlimen lain untuk mendapat apa orang kata, kita boleh nampak dia punya kesungguhan dalam parlimen dia untuk Muar. Dia je kerja macam-macam, dia buat kutipan dana dan dengan prima valenya yang melebihi 6 million. Kalau saya baca apa yang dia tulis kat sini, I asked, she said yes. Bella lah. This is not the end of the story, this is our beginning. And today is our engagement ceremony. Pray for it. Semalam semua pakai kuning. Saya pun ada kuning. Saya rasa saya boleh hadir. Kebetulan baju pasal dia sampai pun kuning. Semalam yang sampai pasal JNT itu semalam. Sama dengan tarikh Syed Saddiq ni. Mungkin lah. Tunang. Orang yang pasal tu dia tahu bila Syed Saddiq ni tunang. Dia nak bagi surprise yang sama date dengan Syed Saddiq ni. Aduh. And then sambung balik, starting with normal collaboration that ended up earning more than 6 million. 6 juta dia kumpul dengan usaha sendiri, bukan duit daripada PAM, daripada federal. Unknowingly, secara tidak langsung telah menyatukan dua hati, iaitu dua gerangan ini. Allah is the best planner. Proposal on Mount Kinabalu during heavy rain. So dia ni dah propose lama jugalah tu nah. Jadi itulah dia. Tun, ada apa-apa ucapan untuk saudari apa kata Bella Austin lah. Dan saya masih ingat lagi waktu kontroversi yang dulu tu, tapi saya rasa sudah mula mudah untuk dilupakan apabila kegembiraan ini dah tak payah kita gembira lah, we should be happy with somebody else's happiness. Dan saya harap tak ada yang iri hati dan sebagainya. Ini adalah sangat murni dan kita cuba bukan bersangka baik, kita berdoa yang baik-baik lah. InsyaAllah. Tun, ucapan sikit pada YB Syed daripada YB Tun. Ucapan saya kepada Yang Berhormat YB Syed Saddiq dengan pasangannya Bella Silah. Saya doakan kedua bakal mempelai ni Tijana, semoga bahagia selalu, dimurahkan rezeki dan sebagainya. Semoga jalan perkahwinan mereka ni sangat cantik lah, berbahagia dan sebagainya. Dan yalah, kita pun turut happy jugalah dengan YB, dengan Kak Bella ni, Kak Bella Silah ni dan sebagainya. Yalah, enjoy your precious moment dan sebagainya. Kita doakan yang baik-baik lah. Yang kepada petasu-petasu politik ni, tolonglah tak payah based on politik sebagainya. Kita politik lah. Tak politik, janganlah berpolitik. Tolonglah netizen ni kadang-kadang. Itulah politik. Kita ada istilah yang selalu dipakai oleh Mazli Malik, Dr. Mazli Malik. Politik kenegaraan. Bila kita cakap saya Borneo, kita kena fikir saya kenegaraan. Dalam konteks kita politik kenegerian lah. Kita memikirkan what's the best in our opinion, which is can be reject and also can be approved, boleh diterima juga. Dalam benda ni adalah benda komuniti, benda yang kegembiraan orang, tak perlulah dipolitikkan. Ada orang politikkan benda ni? Ada, biasalah parti-parti yang lawan politik ni. But
Overall selamat inilah kita menunggulah jemputan pada YB. Mana tahu YB nak bagi jemputan kita ke datang ke majlis kahwinan nanti ke, kita tak tahulah. Boleh email dekat boleh email. Ada. Beli tiket sekali Adalah satu sekali. Jadi insyaAllah Tun, saya rasa kita dah boleh wrap up kita punya podcast untuk hari ini. Tapi ada apa-apa Tun nak cakap sebelum kita habiskan? Tak ada apa-apa sangat pun, cuma yalah, saya ada banyak saya punya prinsip hidup ni. Salah satunya expect the unexpected. Yes, expect the unexpected. Dan berapa banyak lagi lah perkara macam politik is politik. Jangan kita nak campur adukkan semua benda, even though kita berbeza ideologi dan sebagainya. Kita tolonglah kita jadi orang yang pandai bahagi semua perkara. Bagi saya politik ni waktu election je. Musim pilihan raya kau politik lah. Sekasar mana pun kau nak sekati lah. Tapi ni kita dah ada menteri. Menteri itu adalah menteri kau dan menteri aku. So benda dah jadi dah. Of course lah dengan hemah, dengan birokrasi yang betul. Dan tapi sekarang we have media sosial. Kadang-kadang laju juga sampai ke atas ya. Ada yang guna cara klasik iaitu tulis surat dan sebagainya. Itu lebih baik sebenarnya. Itu lebih baik. Tapi kami menggunakan platform podcast ini bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Dan bukanlah mengambil kesempatan untuk apa orang kata tadi itulah bukanlah tak nak guna jalan birokrasi tapi kita apa kata kita discuss ramai-ramai. Orang yang komen-komen, orang yang saya dan Tun, dan mungkin kita akan mula menjemput ahli profesional yang khusus dalam bidangnya untuk sama-sama kita ponder, kita fikirkan, renungkan apakah yang terbaik untuk negeri yang tercinta ini dan khususnya Malaysia yang kita cintai sebagai tanah tumpah kita ini. Mungkin pada masa terdekat ataupun akan datang, kita akan buat satu komuniti lah, secangkir KV community yang di mana kita akan discuss lah dengan tak bias on politik, tak adanya based on cadangan-cadangan, based on kita punya pendapat dan sebagainya. So maksudnya kita punya penonton pun boleh masuk grup tu? Boleh. Jadi kita ialah dalam masa terdekat ataupun dalam upcoming time nanti, kita akan try lah buat satu komuniti yang di mana kita buat satu komuniti yang berfikir, komuniti yang memberi pendapat dan sebagainya. Saya rasa itu idea baik. Sangat bagus lah supaya kita dapat sama-sama berkongsi lah ilmu, especially on stats and facts, statistik dan juga fakta-fakta. Yalah. Kita open lah kepada semua. Kita tak ada restriction kepada ni tak boleh join ni, tak ada lah, kita open. Yalah, sebab itulah podcast ni diwujudkan untuk kita bagi awareness, pendapat-pendapat, cadangan dan sebagainya, bukanlah untuk kita jatuh ke politik ke apa. Podcast ni tak ada politik pun, cuma yalah mungkin ada satu dua yang mungkin kita macam kesal. Sebenarnya itu yang kita macam kadang-kadang ada pelik dan sebagainya. Itu sahaja. Okay, so insyaAllah itu sahaja untuk episod yang ke-15. Jadi insyaAllah jumpa lagi di episod yang ke-16. Terima kasih kepada penonton dan pendengar Secangkir Cafe. Saya Bro Ahmad. Dan saya Tun Zainal Mukris. Jumpa lagi. Assalamualaikum. See you. Hampir 2 jam. Jomlah balik, jom. Saya balik ke 1 lagi balik. Alhamdulillah. Suara kat situ Boleh saya jadi model semua. Oh, ini sih boleh